Sebab tu satu hadis Nabi riwayat oleh Abu Daud ni molek sekali. Kalau kita guna di bulan Ramadan, hadis ni bukan untuk bulan Ramadan, tapi isi dia tu comel. Amalan-amalan yang baik mendapat balasan syurga. Ada 3 perkara. Amalan baik ni ada 3 perkara, balasan dia syurga. Gapo nama? Nabi kata, hadis ni untuk keseluruhan, bukan untuk Ramadan tak. Tapi kalau kita pergi guna di bulan Ramadan, hadis ni comel sekali. Comel sekali. Gapo tu hadis tu riwayat gapo? Nabi kata ayyuma muslimin kasa musliman ala sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannati. So ayyuma muslimin, mana-mana orang Islam. Orang Islam mana-mana tak ada kira. Tu, kasa musliman sauban, yang beri pakaian kepada orang Islam lain, ala uryin, di atas telanya, di atas tak ada pakaian. Nabi kata siapa-siapa beri pakaian ke orang tu tak ada pakaian, rumah dia terbakar, tinggal selas punggung, kita beli kain sarung, beli baju beri ke dia. Tu ayat kata. Maka orang ni Tuhan janji gapo? Nabi kata kasahullahu min khudril jannati. Nascaya Allah Ta'ala wi pakarkan pakaian syurga lagi ke datang. Ni ayat kita beli pakaian wi demo. Apatah lagi kalau bulan puasa. Tu orang dia sedekah kain sarung, orang sedekah piyah, orang sedekah baju. Ni ayat tu. Nabi royak kata Tuhan wi kita boleh pakaian syurga. Pakaian syurga tak kena royak dah. 2 jenis benih hak buat pakaian di syurga. Min sundusin wa istabraqin. Dari jenis tera yang kecil, yang halus sekali, sehingga kita tak berasa. Tak berasa nipis tak nipis, leik tak leik setera. Tu jenis tera sundus. Nama dia sedera sundus. Kira lah 70 lapis pakaian syurga ni fok itu ni. Ni semua ni. 70 lapis, 70 lapis. Oh, kita kata nak pakai geno 70 lapis, siap tunggulah. Jalan yang mengengong. Dah, dia kata dah 70 lapis dengan hak ni selapis tebal hak ning lagi. Ning nak ayat kata, ning pakaian syurga. Setera, benih setera. Tapi orang jatuh tak boleh pakai, tak dunia ni setera buat pakai ya. Haram, haram. Kau ni pakai ya orang tinu ya. Tapi kita dah syurga esok tak ada gapo berlaku. Halal berlaku tak ada dah. Le akhirat esok kita tak ada 2 hukum dah dah. Orang tinu tak kena kelubung dah, lepas rambut itulah. Temu ngambor pun tak ada kelubung dah. Alah malu abah tak ada kelubung apa. Tak apalah syurga. Learning ya kena kelubung, kena tutup aurat. Mula dalam kubur tak kena gaduh dah. Tuhan dia suruh buat sini ya gapo-gapo putah dunia ni. Hak ya wi omong ni ya. Hak ya wi omong ambil dia akhir balik, bukan ambil dia mula-mula beranak. Bila akhir balik sama ada umur 12, 15 ke, sama ada mimpi ke tak ada kira lah. Mula di situ kak, jaga dah siapa mati. Tu ya. Kena suruh semayat, biar tu ya. Suruh puasa, banyak tu ya. Dan lepas pada ini, dak. Kita duduk lanjut lagi di akhirat esok. Siapa ke syurga tak ada tubik-tubik, duk kena kelubung lagi ke? Dak kelubung tak dunia ning ya. Lagi akan datang rambut mung comel, muka mung tu comel, body mung tu comel. Mun nak pasal mana aku tulah comel. Mung tak ada tak puas hati yang tu hewi ke mung dia dalam syurga esok. Makan ni kehidupan, kesehatan, kecantikan, kemewahan, semua nak tek tak leh. Ni nak ya, sebab tu orang faham molek dia jaga atas dunia ni. Dia semaya, ingat atau semaya learning ya.
Sampai tak suruh gapo lah nak semaya. Tak ada dah dari kubur. Nah, mayat tak dunia ni lah. Kalau nak semaya learning ya. Kalau nak hera gapo tu hera learning ya. Sikit lagi tak ada hukum dah di atas kita. Tuhan tak ada dua kita buat hukum dah. Tak ada dah haram halal tak ada dah. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat kata. Comel berlaku oleh syurga esok. Mu tengok kat aku comel, aku tengok ke mu comel. Sama-sama tak puas berlaku tengok. Demo tengok kat ambo tak puas, ambo tengok demo sama tak puas. Demo kata kat ambo jangan buat bosuh. Ambo kata, oh jangan mu mak. Tu nak ayat tu. Nak ayat kalau syurga esok. Haning nak ayat ni. Haning nak ayat. Ni nak panggil satu amalan yang comel. Kita pakai kepada orang. Sedekah pakai ke orang. Tuhan kita boleh pakai di akhirat sok dalam syurga. Ni balasan ni. Balasan syurga ni. Kita pakai demo. Sekali lagi kita masuk syurga boleh pakai syurga. Yang kedua Nabi kata wa ayyuma muslimin at'ama musliman. Yang mana-mana orang Islam. Orang Islam mana-mana pun tak ada kira. Tu nak ayat kata at'ama musliman. Bui makan kepada orang Islam hak lain. Ala ju'in di atas kelaparan. Siapa dia bui makan ke orang lapar? Tu bahasa kampung kita. Bahasa darat kita, bahasa hulu kita. Siapa yang memberi makanan kepada orang yang lapar? Orang lapar. Allah, Tuhan kata Nabi katakan at'amahullahu min simaril jannati. Nascaya Tuhan bui orang tu saat ni bui makan ke orang saat ni lapar tu. Bui makan gapo? Min simaril jannati, dari buah-buahan syurga. Daripada buahan-buahan syurga. Tuhan bui makan buah kayu syurga Allahu Akbar. Tengok ni balasan. Takkan kita nak masuk neraka dengan kewa syurga, duduklah syurga lah. Tidak, kita faham sini hadis duduklah syurga kita. Pakai syurga, mesti Tuhan duduklah syurga. Makan buah kayu syurga, mesti kita duduklah syurga. Hanya ayat 3 malam. Yang ketiga Nabi kata wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zamain. Mana-mana orang Islam yang memberi minum kepada orang Islam hak dahaga air, lapar air. Tu saqa musliman ala zamain, yang bui air kepada orang Islam yang dahaga lapar air. Kita dah bawa air lah, tengok dia tu panas. Kalau kita pun cuek, ambil air. Allah, tengok. Kita dak gas sini. Dia duduk Allah, anak dia teriak yang lapar air, tak bui kita. Ni ayat kita tak ngaji ni ayat. Nabi kata bui kepada siapa yang lapar dahaga air, haus, maka orang ni Nabi kata kena saqahullahu minar rahiqil makhtum. Nascaya Tuhan minum syurga. Ni 3 kali saja. Sebab tu 3 ni di bulan Ramadan apa tengok banyak sekali. Kita beli makan ni, kita sedekah ke orang lapar. Orang lapar bulan Ramadan. Dia tu anak ramah lah. Dia tu tak ada makan gapo betul-betul. Beli cendol jangan ruang mik dia. Orang lain beli nebak tak nebak, beli macam-macam. Beli belakang akak tak akak. Dia nak beli taklih anak ramah. Tep-tep dekat wiyak kelewak lah, duk keliling kepala lutut. Bok ni kat duk nyetak naik patah kepala, patah tekak kawat anak. Susah dia hijab cekak dah. Tapi nak beli benda tu tak boleh. Bukunya habis tak ada makan. Dia beli cendol lagi. Beli 3 jabi cendol tak apa. Dia mau sedekah jabi jadi 4 jabi. Beli cendol, beli ruang mik. Awak keli rumah tu gak. Kuah baru tu gak.
Nyo pun dia mau bui bo sate. Bo Allahu akbar Allah bopak anak yo sepuak anak seluar dah. Mengkuti sikit aku kuti sikit. Pok dah 3 sudu jangan mok. Ano bila si akak ngapa bati-bati akak ngapa cetak-cetak. Tak ada nak yak kita pergi berhala ke dia. Kita ada duit tolong dia hala ke dia. Ni besar ya. Tuhan akan bui makan ni kita dalam syurga insya. Cuba tengok Islam ya ajar. Tengok agama Islam tengok. Ada dalam hadis Nabi siap dah untuk nak bantu orang susah. Ni kita cerita di bulan Ramadan. Bulan yang umat Islam seluruh ni di dalam haus, kehausan. Dahaga air, lapar. Noyak tu. Kita bui, pahala Tuhan dak royak tak kena royak dah. We orang buka puasa banyak mana pahala. Tu noyak. Sekiranya bukan bulan puasa pun lagu tu. Kita jumpa dengan orang susah. Kita beli makan newi ke dia. Bui ke dia, bui ke anak dia. Besar. Kerana hadis Nabi dia tak ada siap dah 3 perkara ni ya. Balasan syurga bagi orang bui sumengi kepada orang. Baik sumengi itu merupakan pakaian kita atau makan ni kita atau minum mi kita. 3 keadaan ni nak ayat tu Allahu akbar. Balasan syurga pocik-mocik wi balasan syurga tak ada dah. Tu. Nah, haning nak ayat tu hadis Nabi duk cerita kita nak ayat.